YouTube channel. Bincangkan tentang jadi hari ni kita tahu yang Malaysia ni terkenal dengan agama Islam kan. Kita tahu yang Islam tu adalah satu agama yang hebat. Jadi sekarang saya nak tahu korang, apa pendapat korang pasal konsep kedatangan Islam ni, yang yelah dia datang ke alam Melayu, konsep dia macam mana? Dari segi budaya, daripada segi sejarah. Dari sudut sejarah lah kan, seingat saya alam Melayu ni dia ialah kawasan Asia Tenggara yang meliputi benua Asia Tenggara, Benua Asia, meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Selatan Thailand dan juga Selatan Filipina sampai ke Taiwan tau korang. Lepas tu dia dihuni oleh bangsa Austronesia yang berhijrah sekitar 5,000 tahun yang lalu kot. Dia lepas tu dia mempunyai persamaan dari segi bahasa, budaya dan juga adat dan juga sistem sosial. Lepas tu berdasarkan konsep alam Melayu dari sudut sejarah ni, seingat saya dia mempunyai kemunculan kerajaan awal seperti Funan, Sriwijaya, Champa. Korang pernah dengar kan? Ni pernah. Lepas tu Islam ni dia juga membawa perubahan besar setelah dia datang ke tanah Melayu ni. Salah satunya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Okey. Kalau konsep alam Melayu lah, daripada tadi kan Misha kata bahasa Melayu, lingua franca. Okey. Ini adalah dari segi sudut budaya. Macam kita faham bahasa serumpun. Okey, bahasa yang kita cakap ni ialah bahasa Melayu ataupun lebih dikenali sebagai lingua franca. Okey. Bahasa ni kita boleh guna untuk perdagangan, kita boleh guna untuk pentadbiran, sebab bahasa Melayu ni semua orang faham. Okey. Macam Misha sendiri, Misha Chinese betul? Anis Melayu. Anis apa lah faham Melayu kan? Misha pun boleh faham. Okey. Dari segi sudut budaya lain, kita ada adat tradisi yang macam Misha cakap tadi. Okey. Adat tradisi yang saya boleh ambil contoh adalah macam Melayu. Okey. Melayu ni kalau kita tahu dia ada adat tradisi tu dari segi perkahwinan, kita ada merisik, kita ada bertunang, kita ada akad nikah, lepas tu kita bersanding. Okey. Daripada adat-adat ni, setiap agama pelbagai. Maksudnya Cina lain, India lain, Melayu lain. Itu adat dan tradisi. Okay, tadi pun Misha ada sentuh pasal kesenian dan seni betul. Okay. Kesenian ni kita boleh ambil lah yang paling simple, yang paling mudah, wayang kulit. Misha pun tahu kan? Hanis tahu kan? Okay. Wayang kulit tu paling famous lah orang kata dekat Malaysia ni. Okay. Akhir sekali Misha juga ada sentuh pasal nilai sosial, betul? Okay, nilai sosial ni dia sangatlah tekankan kepada kita kena hormat antara sama-sama lain, kita kena tolong walaupun kita ni berbeza kaum, agama, tak kisahlah Hindu ke, Kristian ke, Islam ke, semua tu akan menyatukan kita kalau kita ada nilai sosial dan kekeluargaan. Itulah pendapat saya untuk konsep alam Melayu dari segi budaya. Faham. End of flashback. Tapi lah kan, ni saya ada terfikir lah, jadi kedatangan Islam ni dia sebenarnya dari mana? Sebab kita asyik bincang pasal konsep alam Melayu kan? Kita nak tahu juga sejarah dia kan. Ada juga pandangan tokoh yang cakap datang daripada Arab, ada juga yang cakap daripada India, China, even Champa pun ada juga. Okay, Anis boleh terangkan tak salah satu tu? Kalau dari Arab lah kan, orang Arab ni dekat alam Melayu dia tersebar sebelum Islam ni, dia tersebar selepas adanya orang Arab yang menetap dekat alam Melayu. Yelah, sebab kan kita kan datang daripada pelabuhan, jadi orang-orang Arab ni diorang perlukan tempat duduk. Jadi diorang berkahwin, sama ada mereka berkahwin ataupun diorang melalui kuasa penaklukan. Dan daripada situlah diorang berdakwah, jadi tersebarlah Islam. Faham. Macam tu. Kita jaranglah dengar pasal mereka ni datang
melalui campak. Betul kan? Betul-betul kita selalu terdedah daripada Arab kan Michelle kan? Maksudnya Arab. Jadi ada juga teori yang kata diorang datang dari campak. Diorang cakap orang Melayu ni dijalinkan hubungan dengan penduduk campak, sama ada perkahwinan ataupun penaklukan. Jadi antara bukti penemuan dia adalah ada batu nisan yang mempunyai khait Kufi bertarikh pada 1039 Masihi kot, tak silap. So dalam monumen tu dia adalah tentang catatan tentang hukum hakam Islam. Jadi itulah yang menguatkan tentang adanya bukti dan datangnya teori pandangan-pandangan daripada tokoh ni tentang adanya kedatangan Islam daripada campak. Later. Sekian ni, saya rasa macam dahaga lah. Kita rehat sekejap boleh tak? Okay, jom. A few moments later. And we're back. Jadi, yang ni, teori yang mana yang paling dominan berbanding teori-teori daripada Arab dan China tu semua? Saya confused. So kiranya kebanyakan pandangan ni datang daripada Arab. Sebab kita kan dekat Malaysia ni gunakan mazhab Syafi'i kan. Jadi kebanyakannya yang datang daripada Arab ni, diorang bawa ajaran mazhab Syafi'i berbanding daripada teori kedatangan Islam daripada India, yang diorang bawa ajaran mazhab Hanbali, Maliki semua tu. Apa teori yang paling dominan? Pandangan tokoh lah yang datang ke alam Melayu ni, diorang datang daripada mana? Paling dominan. Okay. Okay guys, so 这里说，就是我们刚刚在讨论这个伊斯兰呢，它是怎样来到我们的文化的来源，就是它的历史。对， Kita letak subtitle di bawah ya. Kita tak faham ni. 我是觉得，我个人觉得我们阿拉伯的应该是最理解的。 Tak apa, jangan risau guys. Kami letak subtitle. 因为如果这种其实你们有听过福建版的马达，是不是你们也在学校历史有学过，都有讲到。其实呢，你们知道吗？这个福建版的马达它是用阿拉伯就是记载的，就是那个苏丹交易。所以呢，这是很明显的一个证据说，我们的是从Wah. Daripada kami tentang konsep alam Melayu, teori. Jadi kami harap kami punya podcast ni boleh membantu semua orang untuk lebih faham dan lebih memahami dan lebih mendalami tentang sejarah. Harap korang enjoy podcast kali ni dan harap kita akan berjumpa lagi di podcast seterusnya. Bersama saya Zahra, saya Hanis, Saya Michelle. Bye.